Kalau korang pengguna Excel harian tetapi masih tak tahu atau tak faham cara menggunakan function VLOOKUP, video tutorial ini memang khas untuk korang. Jadi, sila tonton video tutorial ini sampai habis. Semoga bermanfaat, insya-Allah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jadi, hari ini aku nak share dengan korang cara menggunakan function VLOOKUP. So, function VLOOKUP ni kita nak cari value atau nilai atau perkataan yang mewakili setiap perkataan yang kita cari. Contohnya, kita nak tahu untuk kes kali ni, aku akan share cara kita nak cari product name, customer name dan location untuk setiap ID ni. ID S1, ID S2, ID S3, ID S4 dan ID S5. Untuk tutorial kali ini juga aku ada share formula text. So korang boleh check balik formula untuk setiap product name, customer name dan location supaya mudah untuk korang check balik sama ada formula ini betul atau tak. So let's start. Jadi untuk product name, macam mana kita nak tahu S1 untuk product name adalah apa. So kita mulakan dengan masukkan nilai sama dengan dan kita type function VLOOKUP, VLOOKUP. So dekat sini Excel akan terus suggest function ini kepada kita. So kita just klik 2 kali dekat sini. Dan dekat sini dia dah ada Excel hint. So dia dah guide kita macam mana menggunakan function ini. So dia dah hitamkan dekat sini lookup value. So lookup value adalah ID yang kita nak cari, S1. Jadi selepas ini ada koma di sini. So kita letak koma. Dan dia ada mention table array. So table array kita perlu cari table yang mana ada nilai S1. So kita highlightkan table ini S2 sehingga product name dan tarik sehingga ke bawah. So selepas table array ada koma, kita koma sikit kat sini. Then Excel ada highlightkan column index number. Column index number adalah kolom keberapa untuk value S1 yang kita cari. So kolom ini adalah kolom pertama, ini adalah kolom kedua. So kolom kedua, dan selepas itu kita akan cari range lookup. So kita akan cari true atau false. False adalah data yang betul-betul tepat. So kita akan masukkan nilai false, tutup kurungan, dan bila hint dah pada maksudnya kita punya function sudah lengkap dan kita just tekan enter. So kita sudah tahu yang product name untuk S1 adalah Coco Drink. So kat sini korang boleh check balik function formula tag untuk function VLOOKUP bagi S1 product name. VLOOKUP H5, B5 C17 2, false. And then untuk customer name sama juga, kita letak sama dengan, kita klik function VLOOKUP, kita tekan klik 2 kali ataupun tekan tab pun boleh. Selepas itu lookup value masih sama S1, kita koma dekat sini. So customer name adalah kolom yang ketiga, jadi kita highlightkan kolom 1, kolom 2, kolom 3 dan tarik sehingga ke bawah, komakan di sini. Dan kolom index number ini adalah kolom yang pertama, yang kedua, kolom yang ketiga yang kita nak cari, dan kita letak false untuk data yang exact. Kita tutup kurungan. So kita dah tahu yang customer name untuk S1 adalah city, dan untuk location juga kita follow cara yang sama. Kita type function VLOOKUP. Lookup value adalah masih sama S1. Untuk table array kita highlightkan dari S2 sehingga location kolom B sehingga kolom E. Kita komakan di sini, kita highlightkan table ni, kita koma. Kolom index number adalah kolom 1, 2, 3 yang keempat, dan kita boleh
falsekan dia. So, sudah siap. Inilah cara yang pertama macam mana kita nak gunakan function VLOOKUP satu persatu. So, ini adalah cara pertama. Selepas ni aku akan ajar cara yang kedua, macam mana cara yang lebih senang. Okey, kalau sudah faham sini, aku akan tunjukkan cara mencari S2. S2 adalah, ini adalah formula, ini adalah pukul 5 kat sini. Cara yang pertama, step 1. Okey, ini adalah step 1 cara menggunakan function VLOOKUP. Okey, step yang kedua, kita ada juga cara yang kedua untuk menggunakan function VLOOKUP. Yang ini lebih mudah. So, korang hanya, aku akan tunjuk cara macam mana. Sama dengan, okey, macam mana kita nak cari S2 menggunakan function VLOOKUP step yang kedua. Okey, masih yang sama, korang hanya tekan VLOOKUP dan lookup value masih lagi korang perlu cari value untuk S2. Korang komakan, dan table array perlu, actually korang tak perlu highlightkan dua table ni. Korang boleh highlightkan terus 3 sampai ke kolom 4, kolom E, dan korang terus tarik ke bawah. Tak ada masalah. Tetapi untuk kolom init number, korang hanya cakap yang korang perlukan value untuk kolom nombor 2 sahaja. So, masukkan kolom nombor 2 dan tekan butang false. Jadi Excel masih lagi dapat cari kolom yang kedua walaupun korang highlightkan sampai kolom A. Begitu juga untuk customer name, korang hanya perlu highlightkan S2, highlightkan keseluruhan table dan koma, dan masukkan kolom indeks yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan korang tarikkan butang false. Okey, kita sudah tahu yang S2 untuk customer name adalah Yusof, dan location juga masih sama. Korang highlightkan VLOOKUP, highlightkan S2 dan highlightkan table kolom B sehingga kolom E, koma, dan kolom index numbers adalah kolom yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Korang boleh tetap false. Okey, so korang dah boleh tahu step kedua, S2 product name adalah Cookies, customer name adalah Yusof, dan location adalah Negeri Sembilan. Itu adalah step yang kedua. Dan aku juga akan cerita macam mana step yang ketiga menggunakan function VLOOKUP. Step yang ketiga adalah step yang lebih mudah, sangat simple. Okey, ini adalah step yang ketiga menggunakan function VLOOKUP. Okey, sama dengan masih masukkan function VLOOKUP. So, lookup value masih lagi sama, korang masih maintain untuk cari ID S3. Tetapi table array korang tak perlu select dua ni ataupun satu table. Korang hanya perlu select atas ni saja, B, C, D, E. So, koma, kolom index number, korang dah tahu product name adalah kolom yang kedua. Korang hanya masukkan kolom yang kedua, koma, dan range buka adalah korang nak false, koma. Okay, masih lagi sama, korang masih berjaya dapatkan nilai untuk product name S3 walaupun menggunakan 3 cara berbeza. Yang pertama, korang highlightkan 2 kolom sahaja. Yang kedua, korang highlightkan keseluruhan table. Yang ketiga, korang hanya highlightkan keseluruhan B, C, D, E. Excel masih memberikan jawapan yang sama. So, untuk customer name sama juga, VLOOKUP, lookup value adalah S3, table array korang highlightkan B, C, D, E, dan kolom index number, kolom yang ketiga, kolom D, korang letak 3, dan value dia adalah false. So, korang boleh tahu customer name untuk S3 adalah Rosnah, dan kita check juga dengan location. VLOOKUP, lookup value adalah S3,
Table array masih lagi korang highlightkan B, C, D, E column. Dan column index numbers, column yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Column yang keempat, false, tutup kurungan, settle. So, hari ni korang sudah belajar cara menggunakan function VLOOKUP untuk step 1, step 2, step 3. So, korang rasa step mana yang lebih mudah? Sila komen. Jadi, aku akan share function menggunakan Excel. Jadi, kalau korang berminat dengan tutorial Excel, jadi korang boleh like, follow dan jangan lupa subscribe. Okey, terima kasih.